Jom saksikan episod Merdeka hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Tasha, wartawan cilik anda hari ini. Sekian kalinya membasahi bumi keramat ini, dinginnya menyelimuti hati. Menaikkan baju-baju mereka. Nak tahu tak macam mana mereka sediakan? Jom ikut saya. Nama awak siapa? Nama saya Aira Zuhaira. Boleh tak ceritakan tentang pakaian awak? Kalau topi, mak saya guna solar. Kalau KLCC, mak saya buat sendiri dengan topi. Tengok tu kawan-kawan, topi KLCC tu boleh bergerak. Menaikkan baju dia. Nama awak siapa? Saya Norain Mubadan binti Nur Arifin. Boleh ceritakan tentang baju awak? Boleh? Saya nampak ni dekat bilik jahit dia. Dia dapat idea ni semua dekat dalam Google. Pernah tengok tak baju bersayap? Nama awak siapa? Norain Azuri. Nama awak siapa? Nama saya Nurusnina binti Muhammad Ishaq. Boleh ceritakan tentang baju awak? Boleh. Mak saya merekakan baju ini. Mak saya buat 1 minggu yang lalu. Nama
Kakak siapa? Erina Delisha. Boleh ceritakan tentang pakaian kakak? Pakaian saya merupakan pakaian Iban, kaum Iban. Boleh kongsikan tentang pemilihan pemenang hari ini? Okey, pemilihan hari ini adalah mengikut penjurian, keseragaman warna bendera, kreativiti, kekemasan, keyakinan diri, dan kreativiti murid lah.